Pada ini hari kita akan pergi ke Tanjung Balau, Johor. Sebenarnya saya temankan Puan Hana ni. Tempat kerja dia ada buat family day. Jadi dah halang si pun tak pernah sampai dekat Tanjung Balau ni. Jom saya ceritakan apa yang ada dekat tempat ni. Dekat sini kami menginap dekat Bayu Balau Resort. Harga semalam 270, siap dengan sarapan pagi. Lepas tu kita disediakan dengan aktiviti yang kita boleh pilih salah satunya antara nak naik kereta kuda ataupun nak naik ATV selama 30 minit. Pada belah malam pula ada BBQ. Tapi ni barang sendiri punya. Dan kalau nak resort sediakan, tinggal bayar lah. Pada malam tu ada ikan, udang, sotong, ayam dan macam-macam makanan lagi. Lepas siap melantak, si Faril ni boleh nak buang air pula. Dan tandas dekat sini kan pada waktu malam memang masalah. Dia boleh buka satu je, dah bantai beratur ramai. Itu jam kalau nak terkincit, memang sadau-sadau berbau je orang belakang. Tapi suasana malam pada hari Minggu dekat dataran Tanjung Balau ni memang happening. Kedai makan banyak, tempat dia terang benderang, spoil dia memang dekat tandas je. Yang lainnya okey, hantu pun tak ada. Besok paginya kami ada aktiviti sukan, macam-macam mainan ada, tapi satu pun saya tak ada benang. Dan disebabkan itu saya telah bawa diri ke satu jambatan ni. Jom kita tengok apa yang ada kat ujung tu. Panjang jambatan ni dekat 100 meter ke. Lepas tu kawasan sini penuh dengan berbatuan. Tapi walaupun macam tu, kawasan ni sesuai untuk mandi-mandi sebab pantai dia mendatar geng. Cuma untuk keselamatan, pakai-pakailah kasut berenang gang, tak pasal-pasal berdarah kaki. Jadi itulah cerita tentang Tanjung Balau. Dan kita akan berjumpa lagi di kisah saya yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Saya gerak lu, Purple Roger.